Wah, ada ni lah. Ada masa itu market dalam tu. Ada supermarket tu, cantiknya bangunan tu. Tak sempat. Ada supermarket. Okey, ni selepas 3 minit dalam tunnel. Kita tunnel. Terowong. Masuk terowong balik dah. Tak sempat nak bertena-tena bertahun terowong. Okey. Ni dia punya jenis ni, apa dia punya ni, Sweden, tempat wujudnya IKEA pertama. Ni negara IKEA. Cantik rumah dia. Tapi memang rumah dia orang ni kan antara rumah yang kita buat kalau bentuk-bentuk ni kan. Buat apa ni, reference. Reference kan. Memang rumah dia orang ni rumah yang agak orang panggil modern tradisional. Tu dia punya bangunan sini. Cantik weh. Cantik pun sebelah sana yang cantik. Asal kita duduk sebelah sana. Dia ada besar saja. Kan? Ice. Ada ais juga. Legu juga ada bangunan dia. Cantik weh. Bangunan sini kan. Kemas kan? Dia bangunan yang lebih kurang je sebenarnya. Tengok tu dia punya rumah bot. Cantik. Dia juga bentuk sini bina rumah. Bandar dia ni kaki bandar. Okey, bukan kaki bukit, kaki bandar. Ni cantik dia punya cucuk je. Sebelah dia cantik, sebelah cantik sini ya. Tengok tu. Tersusun je. Mesti best rumah tu. Ya, tangga tingginya. Ni rumah. Cantik. Sebelah yang cantik. Cantik ni di Tasik ni punya. Berapa lah harga? Weh, sana depan tu. Tak apa. Itulah sudah dibagi tahu tadi degil kan? Ada kalau kat kiri ni pun cantik kat mana ni? Tengok depan dia besar. Kiri ni pun lawa ni. Itu pun orang-orang. Oh, betul tu. Kayak rental. Wah, tengok. Tengok. Bersih dah sungainya ni? Bersih ke? Kita dah sampah je ke di atas tu? Dah sampah kan? Wah, World Trade Center. Mana? Google. Kau boleh kerja kat sini lah Google. Buat apa? Bukannya kita pergi. Ini orang-orang yang buat sampah. Oh, cantik weh. Ini orang-orang yang tak berketentuan yang membuang sampah. Kamu macam tu. Anda cantik dah. Itu nak bawa sampah. Emas. Oh, kita buang ke sini ke? Tak buang. Polis kedai anak polis depan ambil kamu. Sebab nampak jakun. Okey, kita dah sampai ke terminal dia. Bayar kan cantik ni? Terminal atas. Cantik. Dia punya terminal dia siap ada buku hidup lagi. Lepas tu ada check ni. Tuan boleh bermain sementara nak tunggu apa-apa. Dan dia punya structure dia lawa. Tengok dia punya bangunan dia daripada atas. Cantik kan? Structure sangat lawa. Kan? Lawa. Semua banyak tempat ada benda macam ni. Dia orang suka sangat benda macam ni kot. Lawa. Okay, ni Old Town Scandinavian. Old Town dia sangat cantik. Tak ada bangunan besar, tak perlu bangunan besar, hanya bangunan oldies je. Ni kita akan minum kopi kat sini nanti. Kopi. Cantik kan? Tu bangunan di lawa tu. Okey. Kita nak jimatkan ni. Kita tengok pula bangunan yang cantik lain lagi. Okay.
berjaya menjejakkan kaki ke Sweden. Di Sweden. Ini bandar Sweden, Stockholm, Sweden. Itu bandar lama dia. Kan. Cantik. Wah, pas. Tengok. Oh, tu istana dia. Nanti kita akan pergi. Macam tempat lagi kita akan pergi. Istana dia kan? Tak pasti ke apa tu? Masjid. Masjid campur dengan tu kot. Entah. Campur semua. Dan kau dengan Jin. Dan kau dengan Jin. Kita Percaya terus kan? percaya kau antara bincang apa maksudnya. Percaya tak? Dapat kita saya. Kami nak pergi ke pulau sana. Pulau sana. Kita ada pulau yang kita nak pergi. Tapi tengah fikir jalan mana. Aku tak biasa tempat ni, so bagi diorang je lah. Kan? Tunggu dulu apa dalam pilihan. Wah, cantiknya. Bukan like. Bukan like lah. Muka tu. Ni World Trade Center dia. Kita membuat gambar dia nanti yang roll. Tak, aku ano. Thank you. It's one well done. You did interest. Satu tapak je. Bangunan lama. Lama daripada bangunan lama dia lawa. Pas sikit lah. Kesian kat orang. Santa Clara, Kerala. Kau masuk ke dalam ni kah? Kenapa ni? Smoking apa ni? Cukup ambil dengan aku. Tengok dia orang punya structure macam mana. Ya. Ini yang lama-lama Pokemon, punya. Pokemon. Pokemon Structure. Pokemon. Oi, tempat orang semayang ni. Dia waktu pakai tanah. Kena lambat kira kau ni din. Nanti kau kena panah kilat nanti. Okey, ni dia punya pusat utama. Di bawah. Timo. Go here downstairs. Ini area. Dia punya pusat kot. Sebab tu ramai orang sangat-sangat. Pusat bandar dia. Pusat Stockholm. Ramai orang berjalan-jalan. Kat sini best berjalan lama pun. Tak panas. Cuma dah harga sikit lah. Kosong. Ha, Go air. memang sini memang terbaik. The other side makan. Sejuk je. You don't listen to me. Best. Terbaik. You don't listen to me from the stairs. From the stairs. Boleh tengok. Wah. Tidak sana. Lawa sangat. Hah? Itu dia ada bas, dia ada tram. Oh ada. Itu pusat shopping yang lama. Pusat shopping yang zaman-zaman dulu punya. Cantik. Pusat bandar Stockholm, Sweden. Ni pusat bandar dia ya. Untuk korang yang suka tengok status aku, ni. Okey. Okey, ini nampaknya dia punya pusat dia. Cantik lah kat sini. Dah kami cerita. Ini ialah how to say sorry, marketplace. Kalau marketplace, this is famous also. Oh, ni marketplace dia. All place for the kalau ada market lah. Sekarang dah ada market. Oh, kalau ni musim sejuk. Kalau musim panas dia biasa. Oh, Gotland Street Food Music Festival. Tengok jam dia bergerak. Dah sampai. Sebab tahu pukul 12 lebih. Asian Market. Semua barang-barang Asia ada kat sini. So kau nak jumpa yang Mak Saleh punya nak buat kari ke, nak buat apa-apa ke, ni Asian Market. Semua
Kicap, cili apa semua, bawang halia, everything. Asian shop ni. Ni Asian shop, semua ada. Kau nak buat apa-apa pun senang. Ada So daun rindu. pisang. Daun pisang 5 euro 90 sen satu. Dah tahu berapa anda tu gram. 5 euro 90 sen. Kalau duit dia duit noh dia Norway no. Aku nak cubit tapi cubit tak ada. Cubi tak ada ya? Kita dia murah sikit. 75. Yang nak kalau sudah merah tu. Ya. Cepat sudah murah. Cantik. Kan dia jadi kuning-kuning dah. Pisang emas di bawah belayar kita jumpa di Sweden. Harganya bukanlah mahal. Amboi mahalnya. Kan? Mahal pisang emas je. Emas pun. Tak, yang itu atas kapal tu, yang Norway punya, yang Norway pula, yang Stockholm punya, Sweden punya mahal. Yang Finland je murah. 2939. Tak, yang kau tu, yang satu set tu. Set murah 59. Tak, yang tak set tu. Aku tak nak yang set macam kau tu, sama kan kau. Tengok ni bandar, nak pergi ke Old City. Yang ada horses, yang ada askar dan juga yang ada Kita pergi situ. istana tu. Istana Sweden. Lupa lah nama istana dia, sorry orang Sweden. Lupa nama dia. Okey. Ya. Tengok structure dia lawa. Oh. Structure zaman-zaman dulu. Alah. Tengok structure dia. Zaman-zaman dulu punya structure. Lawa gila. Tengok structure dia. Oh. Structure dia tu pintu istana. Istana yang famous tu, yang kita nak pergi. Pintu istana yang mewah. Okey, kita try, kita ambil gambar kejap lagi. Pergi makan luar. Okey. Ini adalah pintu utama istana. Ini adalah istana. Istana punya pintu utama dia. Wajib ambil gambar ni. Tengok dia punya keadaan istana zaman dulu. Dia ada sungai. Kalau cerita perang-perang dulu kan, cerita apa, stronghold apa semua tu, stronghold Crusader apa semua tu, inilah. Tengok, memang dia akan tepi-tepi sungai lah untuk ni elakkan daripada kena serang dahulu kala. Ni pintu utama dia. Cantik. Kamera kita, alamak terus ke langit pula. Okay, ni juru kamera kita, sensitif betul dia punya ni. Cam, Okay, good photo. Okay, kita good photo dulu. Cantik kan dia punya kawasan dia, ya Allah, sangat cantik. Lawa. Wah. Okay. Okay. Nampak. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ambil gambar. Mana? Cantik kan istana ni? Wah, sangat. Oh. Okay. This is the entrance. Tengok dia punya structure dia. Dia structure dia cantik. Istana zaman-zaman dulu. Kau dapat bayangkan ni mesti tempat jualan-jualan ni. Dulu zaman-zaman dulu mesti ada orang meniaga berjual sini. Lepas ada rumah orang kecil-kecil. Kan? Cantik pula kawasan. Ada menyanyi ke apa? So ini dia punya tu. Ini bandar ni kita tinggal. Kita orang tinggal Old Town. Sebab kita orang nak merasai berada di Old Town. Harap malam ni aku tak kesejukan untuk keluar. Sebab esok pagi aku akan pergi ke Bergen. Lepak Bergen balik. Kemudian
For future of climate disaster. Oh, climate disaster. Okay. Dia punya ni cantik. Wah. Ni bentuk istana dia zaman dulu. Ni istana sana Ni Old City Oh, nak ke Old City dia pun laju wai dia. Wow. Fantastic. Dia punya view dia, istana dia, istana rimau main bola. Okay, ni guard dia. Wah, sangat cantik. Tu Gustav Antiques Museum. Museum tu dia masuk antik tu. Li, minta tolong boleh? Ambil gambar sini, cantik lah. Saya duduk tengah-tengah. Nak tengah-tengah. Kejap je nak tutup dulu. Ini dekat ikan bandar dia kan. Tengok dia ada sungai. Wow. Ya, cantik sangat-sangat. Janganlah dia main-mainkan dia. Tu kena marah Lily. Tak sempat nak ambil full. Sorry. Janganlah. Ada istana model istana kat sini. Gila kalau model-model istana macam ni. Kat ni kita tak ada museum. Museum Krono. Tu sampai pukul 4 sahaja. Okey. Okey, sebelah. Sebelah Nina yang ada orang di luar. Sekarang ni pukul apa? 3. Pukul 1. Cuba buka yang tu. Cafe dia. Cafe dia cantik. Apa ni? Wah. Permangangan. Wah. 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 Suka gila benda Malaysia ni. Hasset resminya. Wah, beautiful. Wah. في المستشفى وصدروا هتعودوا للركيع. Kamu balik yo.
Allez, prochain. Et restez pas devant les Sorry. Yes. Allez, go. Allez, go, go, go. Oh, gila dia punya bawah tanah dia. Punya kafe bawah tanah dia memang lawa. Kafe dungeon. Bawah tanah dia lawa. What cafe dia? Foto kita. Tengok cantik ni. Tengok. Ya, aku sampai ke bawah di atas tanah dulu. Lawa. Shop dia memang lawa. Lawa. Sejuk lagi. Sejuk. Pelengkap saya sama. Salam Tak habis nak berjalan satu hari. Sangat boleh dimaafkan. Tempat tinggal kami ni tempat tinggal kami. Okey jugalah. Berapa euro atas mana nanti aku beritahu balik. Berapa euro aku lupa. Satu orang, satu kepala untuk 4 orang. Kita orang homestay. Satu kepala untuk orang, salah ayat. Dah terbalik dah. Ni tempat kita orang duduk. Betul-betul dekat Old Town punya Old Town. Memang best lah yang ada souvenir banyak-banyak ni. Tapi duduk satu hari, satu malam je. Esok pagi dah kena pergi ke Sweden dah. Kami mencari depan istana lepas minum. Waktu mencari. Tak jumpa. Entah mana depan ni. Ada Pokemon. Wah, cantik bangunan ni. Cantik ni.